Hari ni Kak Elin nak buat agar-agar pengat pisang. Selalu kita makan pengat pisang biasa je kan? Hari ni kita buat lain sikit, jadikan dia agar-agar. Pisang ni Kak Elin guna pisang nipah. Kalau ada pisang nangka pun boleh juga. Dah iris nipis, ketepikan dulu. Kita masak dulu gula Melaka dengan santan dan juga air. Kemudian masukkan juga serbuk agar-agar. Kacau sebati sampai dah larut semua. Bolehlah tutupkan api dulu dan kita tapiskan bahan-bahan ni. Lepas tu kita masak balik dalam periuk yang lain. Kali ni kita letaklah daun pandan. Baru lagi wangi agar-agar kita. Masukkan juga kita punya pisang. Bolehlah kacau-kacau sebati. Nak bagi agar-agar kita lagi pekat, masukkan juga tepung jagung yang dah dilarutkan dengan air. Sesekali buat pengat jadi agar-agar ni, best juga kan? Tak adalah bosan makan benda yang sama je. Dah mendidih, masukkan garam, kemudian kacau-kacau sebati, dah boleh tutup api. Keluarkanlah kita punya daun pandan, bagi wap-wap dia tu hilang sekejap, bolehlah masukkan dalam bekas yang kita nak sejukkan dia. Okey, buburlah cantik-cantik. Nak hias macam mana pun terserah anda. Dah siap macam ni, boleh sejukkan. Kalau nak lagi best, letak dalam peti sejuk. Dah siap dah kita punya agar-agar pengat pisang. Kak Elin buat ni pagi-pagi. Lepas tu sejukkan sekejap, kemudian letaklah dalam peti ais. Keluarkan, bolehlah hidang untuk menu minum petang. Tengok teksturnya, kenyal-kenyal manis lemak macam tu. Memang patut cuba. Ingat makan, ingat rasa.